Siapa kat sini umur dah 40 tahun tapi simpanan masih lagi tak cukup? Kalau anda tergolong dalam golongan ni, wajib save dulu video ni untuk rujukan akan datang. Sebab saya nak share teknik yang terbaik untuk anda bina tabungan yang kukuh sebelum bersara nanti. Kebiasaannya, orang yang berumur 40 tahun dan ke atas rata-rata dah ada pekerjaan yang kukuh. Tapi masalah besar mereka adalah komitmen bulanan yang tinggi sampai tak mampu nak bina simpanan. Perkara pertama yang anda perlu buat ialah kaji dulu perbelanjaan bulanan dan boleh hidup di bawah kemampuan. Di peringkat ni, anda boleh ajak isteri ataupun suami yang sama-sama nak tambah pendapatan dan bina simpanan. Seterusnya, anda perlu fokus simpan dalam bentuk emas. Letakkan sasaran 100 gram yang pertama dan anda boleh guna kaedah akaun emas public gold. Anda boleh simpan 3 gram emas sebulan selama 36 bulan. Itu lebih kurang 3 tahun. Anda boleh bahagikan. Suami simpan 1.5 gram, isteri pula simpan 1.5 gram. Cukup saja 36 bulan, anda akan capai 100 gram emas yang pertama. Ulang langkah ni sehingga anda berjaya bina simpanan yang lebih besar, malah boleh sasarkan 1 kilo emas. Hari ni 1 kilo emas bernilai hampir RM700,000. Tahun lepas saja 2025, nilainya baru sekitar RM480,000 dan kenaikan lebih RM100,000 dalam masa setahun. Bagi anda yang nak bersara dengan lebih selesa dan nak saya bantu bina tabungan persaraan melalui emas fizikal, anda boleh isi borang ataupun boleh rujuk pin video untuk bermula. Saya akan guide anda langkah demi langkah. Untuk lebih banyak tips emas dan kewangan, teruskan follow saya.